Senggugut tu lah yang hilang. Alhamdulillah dia kini dah tak rasa sakit. Hari tu saya ada nampak satu iklan di mana isteri saya selalu mengadu period tidak teratur. Jadi dia kadang-kadang mengganggu hormon dia. Waktu sepatutnya datang dia tak datang, waktu dia tak datang dia datang awal. Jadi kadang-kadang mengganggu lah. Kita orang nak pergi bercuti, kita orang nak pergi buat ibadah. Jadi masalah besar jugalah. Jadi kita tak dapat nak tahu schedule yang betul. Jadi saya terpandang dan saya terus bagi tahu kat dia, okey, ni ada satu kopi, boleh tak awak cuba? Jadi isteri saya cakap, okey, cuba beli. Sebab tu yang saya beli untuk dia. Dia ada kadang-kadang dia tak tentu, ada dalam sebulan lebih, kadang-kadang 2 bulan dan kadang-kadang ada tawar. Jadi bila dia tak datang tu, dia akan mengganggu satu hormon yang mana menyebabkan dia akan mengganggu mood dia di tempat kerja, mood dia di rumah, dan terutama sekali buat ibadah. Jadi kita nak pergi rancang, contoh nak pergi jelajah masjid ni ke, asal ada program ke, susah lah. Okey, yang ni part yang paling penting. Sebab kalau kita nak fikir bila dia tak datang dengan waktu yang tepat, dia akan menyebabkan waktu dia datang tu dia sakit yang melampau. Jadi waktu tu dia akan senggugut dan dia akan rasa sakit, terpaksa cuti, terpaksa ambil MC daripada tempat kerja. Masalah besar lah bagi saya, sebab dia akan mengganggu memberi satu masalah kepada family. Saya terpaksa, betul, saya kadang-kadang terpaksa ambil anak-anak, terpaksa gantikan kerja-kerja. Itu yang jadi mengganggu. Jadi saya cuba bagi tahu dia dan dia cakap, belilah, cuba dulu. Lepas ada cuba tu saya yang bayar. Apalah, at least sekarang period dia dah teratur. At least bulan sekali tu sharp 28 hari, 30 hari, 29 hari dah datang. Dan terutama sekali masalah yang paling penting, senggugut tu lah yang hilang. Alhamdulillah dia kini dah tak rasa sakit. Lepas dia minum tu ada perubahan lah. Jadi datang waktu dengan tepat lah. Jadi mengubah struktur yang mana 40 hari tak datang itu sebulan lebih hingga 2 bulan, sekarang ni dah ikut short time. Okey, saya sarankan belilah kopi ni jika isteri-isteri ada masalah. Jadi suami wajib belilah. Kalau macam saya asalnya beli satu, lepas tu isteri sesuai. Jadi saya terus ambil package yang ada free gift tu, yang ada percuma satu. Situ yang lebih jimat. InsyaAllah. Terima kasih.